Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Dia adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini. Okay, bye. Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat X break kejap. Okey. Naikkan tangan. Kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri.
Bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. X-Break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-Break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-Break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaiklah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semasa, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Iqra itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi. 6,000 jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka. Selepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekalkan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Facilities yang disediakan adalah baik dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub. Dapatkan perkhidmatan secara percuma.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, pembuka kata, lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga forum disambut ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam celik minda saya ucapkan kepada semua penonton di luar sana yang meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini untuk menonton podcast anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat dengan kerjasama Wellness Hub. Wellness Hub Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat Johor. Baik, pada hari ini kita bersama-sama untuk mendengar forum kesihatan. Apakah tajuk forum kesihatan itu? Menjadi tanda tanya. Selepas ini saya akan jawabkan apakah dia tajuk kita pada hari ini. Baik, untuk pengetahuan semua, sebelum kita memulakan podcast kita pada hari ini, saya harap anda semua stay tune sebab nanti di akhir kita akan paparkan QR code di atas untuk link kehadiran dan mendapat e-sijil, dan insya-Allah jika ada yang berjaya menjawab kuis, kita akan berikan hadiah yang menarik untuk anda. Jadi stay tune sehingga ke akhir rancangan. Baik, tanpa kita sedari, pejam celik kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, dan hari ini alhamdulillah sudah berada di hari yang ke-13 ya. Betul. 13 Ramadan ya. Semoga saya doakan semoga kita mendapat ibadah, menjalani ibadah puasa dengan baik dan sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah. Baik, saya rasa tidak lengkap kalau hari ini kita punya podcast hari ini. Kalau orang zaman-zaman sekarang kita panggil podcast, ya. Betul podcast hari ini ya. Saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini. Ada dua panel jemputan kita yang comel-comel ya, tetapi dua-dua ni pakar muda. Baik, di sebelah kanan saya Dr. Nur Fiza Izrin binti Muhammad Saim, pakar perubatan keluarga dan juga turut menjaga unit kesihatan TB daerah Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat ya, dan juga merupakan pegawai yang bertugas di Klinik Kesihatan Bagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pasal saya. Terima kasih juga dan juga Assalamualaikum kepada hadirin yang sudi untuk dengar pada podcast kami pada hari ini lah. Dijemput juga Dr. Amy lah. Baik, meluangkan masa. Baik, terima kasih Doktor meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Dan di hujung sana, saya rasa Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat suka jemput Doktor di sebelah sana tu. Saya perkenalkan sekali lagi Dr. Emilia binti Zailanal Al-Hudin, pakar pediatrik Hospital Sultanah Nora Ismail. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sekali lagi meluangkan masa bersama kita untuk podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menjemput lagi lah. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah berkenalan dengan doktor, dengan pakar-pakar kita pada hari ini. Baik, forum kita pada hari ini yang bertajuk tuberkulosis kanak-kanak, ancaman senyap yang perlu kita tumpaskan. Bunyi macam gempak bunyi dia tu kan. Memang kena gempak baru best orang nak dengar. Kan? Sebiasanya kita dengar berkaitan dengan tuberkulosis di kalangan dewasa. Tapi tanpa kita sedari rupanya ada juga tuberkulosis di kalangan kanak-kanak itu sendiri. Betul. Itulah, kita pun tak tahu. Kadang-kadang masyarakat pun kurang memahami apakah itu tuberkulosis di kalangan kanak-kanak. Mungkin bagi mereka simptom-simptom tuberkulosis di kalangan kanak-kanak dan juga ataupun batuk-batuk biasa itu adalah sama ataupun sama-sama. Mereka pun tak pasti. Jadi hari ini kita boleh kupaskan sedikit apakah ia tajuk tuberkulosis di kalangan kanak-kanak itu. Baik. Mungkin untuk pengetahuan semua, kalau tanpa kita sedari, di kesihatan ada terdapat banyak hari dan tema kan. Contohnya ada hari diabetes, ada hari AIDS, ada hari kanser, macam-macam hari. Rupa-rupanya kita ada hari TB ya Doktor? Mungkin Dr. Amy boleh terangkan dengan lebih lanjut tarikh dan tema tahun ini. Okey, terima kasih Matron.
So sempena talk kita hari ni lah, podcast kita tentang TB dalam kanak-kanak kan. Ini adalah sempena Hari TB Sedunia lah, di mana kita akan menyambut Hari TB Sedunia pada 24 Mac yang akan datang ini. Dan ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesedaran tentang penyakit tuberkulosis. So kita nak masyarakat tahu apa kesannya kepada kesihatan awam, apa kesannya kepada masyarakat. Dan tema tahun ini bertajuk Bersatu untuk Menghabiskan Tuberkulosis. Okay, so ayat dia pun bersatu untuk menghabiskan tuberkulosis kan. Tema ni adalah untuk menekankan kepentingan kerjasama antara pihak kesihatan, warga kesihatan awam, warga kesihatan hospital dan juga masyarakat sekeliling lah, untuk ambil tahu tentang penyakit tuberkulosis ini supaya kita boleh menghapuslah penyakit TB di dalam komuniti. Kerana TB boleh meragut nyawa dan TB juga boleh memberi kemudaratan kepada masyarakat lah. Ya, jadi 24 Mac Hari TB Sedunia ini boleh menekankan masyarakat betapa pentingnya kesedaran untuk kita tahu mengenai tuberkulosis. Ya, betul kan doktor kan? Baik. Untuk soalan seterusnya, saya serahkan kepada Dr. Fiza. Soalan seterusnya, boleh doktor ceritakan pengertian lebih lanjut mengenai TB dan mungkin terangkan apakah dia jenis-jenis TB itu sendiri. Silakan. Boleh. Sebelum kita masuk kepada apa itu definisi TB, saya akan ceritakan sikitlah sebenarnya penyakit TB ataupun dikenali sebagai tuberkulosis ataupun batuk kering lah. Batuk kering ni biasanya orang zaman dulu tak lah. Biasanya kalau tengok ingat saya waktu saya zaman kecil-kecil dulu, kat TV selalunya ada iklan batuk kering. Dulu iklan dulu zaman waktu kecil-kecil dulu. So adalah iklan tu. So mungkin orang yang lama lebih kenal sebagai batuk kering lah, bukannya TB ataupun tuberkulosis lah. So actually masalah TB ni adalah masalah kesihatan dunia yang kita kata sangat teruk lah sebenarnya. Dia masih menjadi masalah kesihatan yang masih menjadi tumpuan di peringkat dunia juga, termasuklah di Malaysia. So kita nak kata penyakit TB ni di kalangan kanak-kanak ni sangat penting lah, sebabnya kita kata untuk kanak-kanak ni dia punya imunisasi badan dia masih lemah. Sebab tu dia punya kita kata jangkitan TB tu mudah dia orang boleh dapat lah. So apa itu TB? TB tu adalah penyakit berjangkit. So dari definisi tu kita dah tahu dah, dia adalah penyakit berjangkit, bukannya tak berjangkit So dia penyakit berjangkit yang disebabkan oleh kuman bakteria bernama Mycobacterium tuberculosis. So dari segi nama bakteria itulah kita dapat nama penyakit ni, iaitu tuberkulosis. So penyakit TB ni actually menyerang paru-paru kita dan boleh serang anggota badan yang lain lah, contohnya tulang belakang, mata, usus, kita punya kelenjar limfa lah, orang kata macam biji kelenjar. Yang itu. So TB ni juga kita kata ada beberapa jenis lah, tapi dua jenis utama adalah penyakit TB latent ataupun TB terpendam. Yang kedua adalah penyakit TB aktif. So yang pertama tadi tu TB terpendam ni kita kata apabila seseorang itu ada kuman TB tapi dia tak ada simptom. So yang ini yang kita kena bagi perhatian jugalah, sebabnya akan datang dia boleh jadi TB aktif. So actually daripada statistik kita boleh tengok 30% orang yang terdedah kepada kuman TB ni dia boleh dapat TB latent 30% lah daripada orang yang ada TB jangkitan tu. And then daripada TB latent ni lebih kurang 5 hingga 10% tau boleh jadi TB aktif. So agak tinggi kan. So and then kuman untuk TB aktif pula adalah seseorang individu yang ada simptom TB. Dia juga boleh menyebarkan kuman TB tu kepada orang lain lah. So yang itu kita kata kuman TB aktif lah. So yang untuk sambil tu saya akan juga bagi tahu untuk statistik tentang penyakit TB ni di peringkat dunia lah. So pada tahun 2022 terdapat 10.6 juta kes TB
yang dinotifikasi di seluruh dunia. So ada lebih kurang 1.2 juta kes kanak-kanak yang dijangkiti TB. Ini untuk termasuk semua jenis kes-kes TB. 1.2 juta? Ya, 1.2 juta, tinggi. So kalau ikut statistik yang tadi tu 10.6 juta kan. So untuk kanak-kanak ni kes dia 1.2 juta. So lebih kurang dalam 10%. So tinggi tu sebenarnya. Dan daripada 10.6 juta ni, 1.3 juta ni dia mati disebabkan TB. So kita boleh nampak lah impact TB ni, dia punya menyebabkan kematian tu pun tinggi. Lebih kurang about 10% juga. So kalau boleh kita nak kurangkanlah kematian disebabkan oleh TB ni. So kalau dekat Malaysia pula, kita boleh tahu kita punya kes TB tu lebih kurang 25,000. So kalau pada tahun 2021 tu 21,000 je. So dari situ kita boleh nampak peningkatan kes TB di Malaysia ni actually makin meningkat, bukannya makin menurun. Kita kalau boleh nak turunkan, tapi kes kita semakin meningkat. Lebih kurang kalau tengok situ adalah lebih kurang dalam 17% lah. Untuk di daerah Batu Pahat sendiri juga, kes TB pada tahun 2024, ini saya cuma bagi tahu untuk kes bawah 5 tahun saja. Kita ada 1 kes TB aktif. Dan juga 13 kes TB latent yang didentifikasikan. Dan sedang masih ada yang dah komplit, ada yang masih menerima rawatan untuk TB dia lah. Itulah. Kalau ikutkan statistik dunia tu, 10% orang yang daripada 10 juta lebih kan? Ya, dan 10 juta lebih yang mati kan? Maknanya kalau kita dapat 10 sakit TB, 1 daripada 10 ada kemungkinan boleh meninggal dunia sebab TB kan? Betul kan? So, sangat scary lah di situ Dia sebenarnya itulah macam kita hari ni kita buat podcast hari ni untuk menekankan inilah dia. Orang nama tak tahu yang TB di kalangan kanak-kanak juga berbahaya dan banyak kematian yang berlaku. Betul. Ditunjukkan oleh statistik tadi kan? Betul. Sebabnya kalau kita actually kuman TB ni memanglah dia penyakit berjangkit. Tapi kalau dikesan awal dan dirawat, dia boleh sembuh. Tapi kalau tak dikesan awal, kira kata masyarakat pun tak datang untuk menerima rawatan, dia boleh menyebabkan komplikasi dan boleh menyebabkan kematian. So kita nak cegah kalau boleh, hari ini tujuan utama adalah untuk memberi kesedaran lah kepada masyarakat apa itu kuman TB dan juga kesannya terhadap kanak-kanak juga. Jadi itulah saya rasa ibu bapa perlu ambil perhatian lah jika anak-anak mempunyai simptom-simptom. Hari ni yang kita kena belajar apakah di simptom-simptom yang boleh kita kesan kanak-kanak melalui kanak-kanak TB ni. Sebab melalui pengalaman saya sendiri, kalau saya tengok patient lah kan, jika dengan aduan batuk sesama kan, ibu bapa mungkin ini kadang-kadang dia ingat batuk biasa. Tanpa mereka sedari, sepatutnya perlu menerima rawatan dan perlu menerima untuk ujian-ujian tertentu untuk mengetahui apakah sebenarnya diagnos ataupun penyakit dia tu sendiri. Ya doktor? Betul. Mungkin Dr. Amy boleh jelaskan apakah simptom tuberkulosis dan kita nak tahu sebenarnya macam mana cara-cara boleh berlaku tuberkulosis di kalangan kanak-kanak ni doktor. Okay. Terima kasih Maitre. Okay, so tuberkulosis dalam kanak-kanak. Selama saya bekerja dalam bidang pediatrik lah kanak-kanak. So saya dah bekerja dalam bidang pediatrik dalam 7 ke 8 tahun macam tu lah. So selama saya jumpa kes-kes tuberkulosis, kebanyakan ibu bapa macam agak terkejut, surprise bila kita cakap kita suspek anak dijangkiti oleh kuman tuberkulosis. So pada mereka kuman tuberkulosis ni selalunya menyakiti orang dewasa saja, exclusively in adult. So bagi saya itu adalah idea yang sangat salah lah dalam masyarakat. Mungkin sebab kekurangan exposure, mungkin mereka tidak pernah dengar yang kanak-kanak mendapat rawatan TB. Kebanyakannya kenalan mereka adalah dewasa lah yang dapat jangkitan TB. So tiba-tiba ada kanak-kanak kita cakap, oh anak encik kami sedang merawat untuk tuberkulosis. So mereka terkejut. So bagi saya talk tentang TB dan kanak-kanak hari ini sangat bagus lah untuk membuka mata orang ramai tentang tuberkulosis dalam kanak-kanak. Okay, so saya nak tekankan kenapa tuberkulosis ni bahaya dan apakah simptom-simptom tuberkulosis dalam kanak-kanak. So tuberkulosis dalam kanak-kanak
Mereka amat bahaya jika mendapat jangkitan ini. Kenapa? Sebab satu, mereka kalau kita tengok semua secara luarannya mereka kecil, mereka sangat naif, mereka sangat tidak matang. So naif dan tidak matang tu bukan saja dari sikap dan karakter mereka sebagai kanak-kanak. Naif dan tidak matang tu termasuk dalam punya sistem immunity juga. Sistem immunity mereka juga tidak matang dan naif. Mereka tidak kenal kuman-kuman di luar ni dan mereka tidak boleh menghasilkan antibody untuk melawan kuman-kuman. So lebih kecil seorang kanak-kanak itu, lebih lemah sistem ketahanan mereka. So bila sistem ketahanan mereka lemah, jika mereka terdedah kepada kuman tuberkulosis dalam masa yang singkat, mereka boleh mendapat jangkitan tuberkulosis aktif. Dan selalunya orang dewasa kita dengar kuman tuberkulosis menyakiti paru-paru. Ya, biasa kita dengar paru-paru aja kan. Itu je kan yang kita selalu orang ramai dengar. Tapi dalam kanak-kanak mereka boleh dijangkiti mana-mana organ saja. Dari kepala sampai ke daripada kepala hujung rambut ke hujung kaki lah. Senang kita nak cakap kan. Okay, so kat sini saya nak terangkan lebih lanjut apakah simptom-simptom tuberkulosis. Okay, so sebenarnya simptom tuberkulosis saya boleh cakap pendek je, non-specific. Maksudnya dia tak ada simptom yang satu simptom yang spesifik untuk tuberkulosis dalam kanak-kanak, tak ada. Dia boleh datang dengan apa-apa simptom pun. Macam so rasanya Fiza pun selalu kan jumpa kes-kes tuberkulosis dalam kanak-kanak, macam-macam simptom mereka datang. So mungkin mereka boleh datang juga dengan batuk yang berpanjangan, tetapi selalunya simptom batuk berpanjangan ni dalam kanak-kanak yang lebih besar. Dah 4-5 tahun, di mana diorang punya refleks batuk, cough reflex mereka kuat. So mereka mungkin datang dengan batuk berpanjangan lah, batuk lebih daripada 2 minggu. So kita boleh fikir about tuberkulosis. Tapi dalam kanak-kanak yang lebih kecil, bawah 2 tahun, selalunya mereka tak ada simptom ni. So mereka mungkin datang dengan more satu simptom, maksudnya simptom yang tidak ketara. So simptom yang tidak ketara yang mungkin kita boleh consider macam demam yang berpanjangan. So sebagai orang ramai mungkin tahu, anak-anak kalau demam lebih je dari 2-3 hari kena datang ke doktor dah. Itu memang semua orang pun saya rasa harapnya semua orang tahulah. Tapi kalau anak kita demam macam dedah-dedah 5 hari, demam tak baik, dah dapat rawatan, dah cek darah semua okey, antibiotik semua dah ambil, tak baik juga, seminggu demam lagi, 2 minggu demam lagi. So perlu ada idea lah, adakah ini tuberkulosis. Selain itu mungkin juga berat badan mereka tidak bertambah, macam kanak-kanak umur 2-3 tahun ataupun baby. Kita expect berat dia orang naik, setiap bulan naik sebab mereka tengah membesar dengan pesat kan. Tiba-tiba kita tengok berat dia statik je, macam tak naik-naik. Ibu bapa cakap makan banyak, semua okey, tapi berat badan tak naik. So kita kena fikir tentang tuberkulosis. So selain itu, simptom yang lebih ketara ialah kurang selera makan, lemah dan lesu. Okey, 2 simptom ni rasanya akan merisaukan ibu bapa lah. So anak yang dulu aktif, berlari sana berlari sini, naik basikal sana sini, tiba-tiba prefer untuk tidur je dekat rumah. Itu selalunya mereka akan boleh datang ke hospital lah. Dan selain itu mungkin mereka boleh datang dengan tanda-tanda seperti bengkak kelenjar. Tadi Dr. Fiza ada cakap kan, bengkak kelenjar. Selalunya bengkak kelenjar dekat leher lah. Itu ada kemungkinan ia adalah TB lah. Dan komplikasi TB yang paling bahaya dalam kanak-kanak, di mana kita sebagai doktor pakar kanak-kanak yang handle kes yang paling teruk lah dalam komuniti. So komplikasi TB paling teruk ialah TB yang menjangkiti sistem saraf. Kita panggil ni lah TB meningitis, TB spine. Tapi dalam kanak-kanak beberapa kali saya dah jumpa TB meningitis di mana bukan sahaja dia menjangkiti tetapi dia menyebabkan struktur otak menjadi tidak normal. Daripada seorang kanak-kanak yang aktif, tiba-tiba datang sawan, tiba-tiba saya pernah jumpa satu kes meninggal dunia pada umur 7-8 tahun sebab TB meningitis. So di sini itulah kita nak tekankan yang TB ni amat berbahaya. Lebih kecil seorang kanak-kanak, lebih berisiko untuk mendapat TB yang teruk lah. Betul. Sebabnya TB untuk di kalangan kanak-kanak ni, simptom dia kita kata memang tak spesifik lah berbanding dengan orang dewasa. Kebiasaannya kita kata kalau orang dewasa ni dia
dia datang dengan batuk lebih 2 minggu, dia ada demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, hilang selera makan, turun berat badan. Itu kebiasaan tanda-tanda untuk TB di orang dewasa lah. Untuk kanak-kanak ni kita kata dia punya tanda-tanda TB ni sangat sukar untuk kita katakan dia tu ada TB kan. So jadinya kita kena ibu bapa kena perhatikan jugalah anak-anak ni sama ada dia hanya ada penyakit tu disebabkan oleh demam batuk oleh sebabkan virus sahaja ke, ataupun kalau berpanjangan seperti yang Dr. Amy kata, mungkin kena ibu bapa kena fikir, oh anak saya ni ada kena TB ke? Especially kalau dalam kalangan ahli keluarga tu ada masalah pernah dijangkiti oleh TB lah. So anak-anak ni ada risiko untuk kena TB. Betul. Kita dah mendengar penjelasan apakah dia simptom-simptom yang tapi lebih ketara bila kanak-kanak tu berusia 4 tahun ke atas 4 hingga 5 tahun ke atas seperti yang doktor jelaskan tadi lah. Jika kita dah tahu simptom-simptom anak ibu bapa mungkin kena tahu juga bila dah tahu anak ni macam ni, apakah dia langkah-langkah seterusnya yang akan dilakukan jika kanak-kanak tersebut punya penyakit tersebut. So yang tu saya terangkanlah. Sebabnya saya di peringkat klinik kesihatan. So untuk apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sekiranya suspek untuk anak-anak yang dijangkiti oleh TB ni lah. Pertama, hendaklah membawa anak-anak ni dapatkan rawatan segera. So maksudnya ibu bapa kena bawa anak-anak ni pergi ke klinik yang terdekat ataupun hospital untuk pemeriksaan lanjut lah. So biasanya dalam pemeriksaan ni doktor akan tanya history, kita kata sejarah penyakit lah. Tanya ada apa-apa tanda untuk berkenaan TB ke ataupun penyakit lain. And then dia akan buat pemeriksaan, tengok ada dari segi paru-paru, ada bunyi ke yang berlainan, ataupun dia akan cek kelenjar, ada kelenjar bengkak ke tak, dengan jantung ke, periksa perut ke. Basically dekat klinik ni kita doktor kena periksa seluruh lah untuk anak-anak ni. Sebabnya anak-anak ni dia especially yang baby ke apa tu, dia tak boleh nak cakap apa dia sakit kat belah mana. Lagi satu kita akan tengok dia punya, kita kata dia punya nadi dia okey ke tak, dia punya tekanan darah, and then dia punya keadaan seluruh lah. Kita kalau baby tu biasanya kan ada check up untuk setiap bulan dan ikut umur dia tu kan. Kita akan tengok jugalah dia punya berat tu macam mana. So kita akan tengok dia punya berat tu ada bertambah ke tak. Kalau berat tu tak bertambah, doktor yang berkenaan kena tanya ibu bapa dengan lebih lanjut lah berkenaan cara pemakanan diorang, and then diorang punya aktiviti seharian, apa dia punya perkembangan lah. So bila dah buat pemeriksaan ni, doktor akan biasanya akan meminta ibu bapa ni untuk bagi kebenaran lah untuk anak-anak ni periksa kahak dia. Periksa kahak ni kita akan tengok sama ada kuman TB ke tak, dan juga kita akan buat X-ray dada lah. X-ray dada ni lebih kepada kita nak tengok sama ada dia punya dada tu ada tanda-tanda jangkitan kuman tak. Tak semestinya kepada kuman TB, dia boleh juga kuman apa-apa yang boleh menyerang paru-paru. So yang kedua, langkah yang perlu tu katakanlah memang kita dah confirm anak ni ada TB. So ibu bapa kena faham rawatan untuk TB ni panjang sebenarnya. Dia boleh sembuh tapi rawatan dia panjang. So paling cepat tu adalah 6 bulan. So paling lama lebih kurang setahun. So jadinya ibu bapa kena pastikan anak-anak ni menerima rawatan TB ni setiap hari dan secara konsisten lah. Kalau boleh memang jangan tertinggal lah ubat. Sebabnya kadang-kadang ni ibu bapa bila nampak anak-anak ni dah baik, dia tinggal rawatan ni. Tapi untuk kuman TB ni tak boleh tinggal. Kitanya risau kalau dia tinggal yang jangka masa yang lama, akan datang kalau kita mulakan balik rawatan TB tu, dia boleh resistant terhadap ubat tu. Resistant tu apa doktor tu? Resistant tu kita kata kerintangan ubat. Jadinya kita bagi ubat TB ni, dia dah tak jalan, dia perlukan ubat yang lagi kuat. Masya Allah. So kalau boleh kita tak nak sampai jadi macam tu lah. And then kalau anak-anak ni yang dah ada jangkitan TB ni, kena pakai mask lah.
Especially kalau waktu tu kita kata kuman kahak dia tu masih ada TB. Biasanya kita akan check secara berkala lah untuk tengok sama ada kuman dia tu kahak dia tu masih ada TB ke tak. Kalau dah tak ada TB, so dia tak ada risiko untuk jangkitkan kepada orang lain. Dia dah boleh lah untuk kita kata boleh lah nak buka mask dia tu. Tapi kalau boleh memang kena pakai mask lah. Especially juga kepada ibu bapa lah kena pakai mask juga. Dan dia kira anak-anak yang ada kuman TB ni kalau boleh kita kata kena asingkan dululah dengan orang lain. And then kita kata dah ada jangkitan kuman TB ni, so ibu bapa ni kena pastikanlah anak-anak dia ni mengamalkan gaya hidup sihat lah. So kena jaga pemakanan dia, makan benda yang seimbang. So untuk benda ni adalah penting untuk memastikan sistem imunisasi badan dia tu kira kata untuk bina balik. Sebabnya bila tengah tak sihat ni imunisasi badan anak-anak ni pun rendah. So kalau pemakanan dia kita tak jaga, takut nanti keadaan dia makin teruk. So dan juga untuk jangan lupa untuk hadiri temujanji susulan. Sebabnya kan tadi saya cakap rawatan dia agak panjang. So biasanya kita akan bagi temujanji lah. Temujanji tu kena pastikan datang. Janganlah tertinggal. Dr. Amy ada nak tambahan? Nak tambahkan lagi mungkin daripada segi klinikal? Okey, so sebab tadi Fiza banyak cakap tentang TB, kalau anak dah suspek TB apa kita buat semua tu. Dan mungkin masyarakat ibu bapa semua ada tertanya-tanya mana anak ni dapat TB kan. So sebenarnya kanak-kanak, especially kanak-kanak bawah 5 tahun, besar kemungkinan tuberkulosis ni mereka dapat daripada orang sekeliling, orang dewasa. Sebab mereka ni tak keluar sangat. Mereka banyak duduk rumah. Mereka tak pergi bergaul di tempat orang ramai, tempat crowded semua. Mereka tak pergi pada kerana kalau pergi pun sekali-sekala, bukannya hari-hari. Macam orang dewasa hari-hari pergi kerja, balik kerja, so ada kemungkinan mereka bawa balik kuman tuberkulosis. So di situlah kemungkinannya anak ni dijangkiti ibu bapa ataupun ahli keluarga terdekat yang berjumpa dengan anak ni hari-hari, mereka yang membawa kuman TB ni lah. Dan apabila seorang kanak-kanak suspek TB, kita akan screen lah kan, satu keluarga. Kan saring sebut, buat saringan. Kena saring. Semua yang selalu berjumpa dengan kanak-kanak ni lah, semua pun kita kena buat saringan tuberkulosis lah. So, tadi pun Fiza ada mention yang antara test yang kita buat selepas ambil interview mak ayah, check anak head to toe dan kita ambil sampel kahak kan dengan x-ray. So sampel itu dalam kanak-kanak sebab kadang-kadang mereka tak pandai pun buang kahak. Dan kadang-kadang mungkin sampel kahak yang dia buang tu ialah daripada pandai. Tak pandai nak buang kahak dia. Bukan setakat kanak-kanak je, kadang-kadang orang dewasa pun sama. Orang dewasa pun sama. Bagi sampel ailio. So hantar lab reject. Kata saliva. So kalau kanak-kanak ni selalunya cara yang lebih kiranya lebih mudah untuk tangkap kuman lah. Ialah dengan cara masukkan tube dan sedut air daripada perut. So kita test sampel tu untuk check tuberkulosis. Dan selain daripada tu ada juga test kita panggil Mantoux test lah, di mana kita ambil kuman TB yang telah mati tu, kita ambil dia punya protein, kita cucuk dekat lengan dan kita tengok ada reaksi tak badan kita terhadap kuman tersebut. So dia ada bacaan dia lah untuk tahu sama ada badan tu dah expose kepada jangkitan TB ke tak. Dan ada lagi satu test dia panggil IGRA test lah, di mana ia agak spesifik untuk detect jangkitan TB. Dia adalah test darah, tapi selalunya test ni kita jarang gunalah, selalunya Mantoux test lah lebih kita. Dan IGRA biasanya kita guna untuk kita kata high risk. Satu lagi kalau actually untuk kanak-kanak ni bawah 2 tahun, IGRA tu tak berapa sensitif. So dia boleh jadi kita kata false positif juga. Sebab baru cucuk BCG kan? Ya. So dia susah sikit lah nak detect. Tapi untuk pengetahuan semua penonton-penonton, kita di klinik kesihatan, di unit kesihatan ibu dan anak, apabila kanak-kanak tu datang ke klinik cukup sebulan dan juga setiap kali hari jadi, kita akan buat saringan TB. Ada soalan-soalan. Ada soalan-soalan tu. Jadi jangan risau, insya-Allah kami anggota kesihatan
akan sentiasa saring. Walaupun dia tak ada simptom ke apa, kita akan tanya. Terima kasih Matron sebab Matron mention pasal tu. Saya pun nak sampaikanlah kepada komuniti kan. Sebab saya tengok kebanyakan kanak-kanak yang masuk ward, selalunya kita akan minta ibu bapa bawa buku kanak-kanak. Yang kalau boy warna biru, kalau warna pink. Warna pink. Tapi saya rasa lebih daripada separuh lah. Ibu bapa kata, oh saya dah tak bawa dah nak datang appointment. So basically lepas umur 18 bulan dah tak bawa datang. Sebab dah habis cucuk tak datang. So sebenarnya dari situ ibu bapa terlepas lah peluang untuk screen banyak benda sebenarnya. Boleh screen untuk lewat perkembangan. Betul. Dan ni screen untuk tuberkulosis. Ya, kan? Setiap kali hari jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita akan saring, tanya soalan. So saya rasa ibu bapa kena tahu ni, jangan miss. Lepas 18 bulan umur, tolonglah datang appointment. Mungkin jarak-jarak lah appointment kan. Jarak-jarak. Biasanya dia akan ikut ada umur lah. Then dia dah umur 4 tu, dia akan umur 5 tahun, 6 tahun. Biasanya dalam umur 4 tahun tu kita akan buat saringan mata pula. Jadi kita boleh nampak anak-anak ni ada masalah mata ke. Kadang-kadang kita boleh tahulah sama ada anak-anak ni ada juling ke tak, ada rabun ke tak. So kita boleh detect daripada peringkat awal lah. Sebab bagus ni, sebab kadang-kadang kita jumpa kanak-kanak yang lewat pembelajaran kan. Masuk sekolah tak pandai tulis, tak boleh nak salin dekat papan putih. Rupanya bila jumpa doktor mata lah, dia rabun rupanya. So bila pakai spek okey. Dia mungkin untuk selingan boleh detect dari awal. Mungkin untuk selingan dan tambahan, mungkin insya-Allah kita akan bagi tajuk yang ni lagi memperkasakan kedatangan ke klinik, klinik bawah 6 tahun insya-Allah. Betul. Baik. Itulah kita dah tahu banyak macam mana cara kanak-kanak itu dapat TB, apakah simptom-simptom, macam mana cara untuk mengesan, diagnose. Mungkin Dr. Fiza boleh jelaskan macam mana cara-cara pencegahan jika seorang kanak-kanak itu mengidap TB. Silakan. Sebelum nak cara cegah, saya rasa ibu bapa kena tahu jugalah cara untuk merawat. Apakah rawatan TB ni. Sebabnya rawatan TB ni, kita kat Malaysia ni rawatan TB tu percuma ya. So ibu bapa jangan risau. Walaupun kita kata dia punya rawatan tu ambil masa yang panjang dan ubat dia tu kalau ikutkan sebenarnya kita kata tak adalah ni untuk anak-anak ni, kita kata bukan mudah lah untuk ibu bapa memastikan anak-anak makan ubat setiap hari selama 6 bulan ni. Tapi ibu bapa kena tahulah rawatan untuk TB ni. So, kalau tu 6 bulan. 6 bulan itu minimum lah. Itu tengok kepada jenis TB apa. Kalau dia serang paru-paru biasanya 6 bulan. Kalau dia serang anggota lain boleh jadi sampai 9 bulan, boleh jadi sampai setahun. Mungkin yang untuk rawatan TB tu Dr. Amy akan ceritakan lah lebih lanjut. So rawatan termasuk pencegahan dan rawatan ubat lah. So pencegahan untuk tuberkulosis ni sebenarnya baby lahir-lahir dah kita dah start bagi dah pencegahan tu. Apa dia? Nama dia? Vaksin BCG. Vaksin BCG. Waktu lahir tu kita dah bagi dah. Waktu lahir baby yang sihat cukup bulan lahir tu berat cukup. Yang dekat belah kiri ni ada parut tu. So baby tu sebelum balik. Kalau tak ada parut tu ibu bapa kena datang bawa anak-anak ke klinik kesihatan. Jadinya kami akan rujuk ke hospital untuk cucuk balik. Ya betul. Maksudnya BCG tu tak efektif lah kan? Ya betul. Tapi kalau kat klinik kesihatan kalau parut BCG tu tak kelihatan, biasanya kita jururawat akan tengok. Kalau postnatal sebulan tu kita tengok, lagi satu bila umur dia 3 bulan pun kita tengok balik. Kita repeat balik. Setahun repeat balik, tengok balik. Kalau tak ada, rujuk pada doktor untuk hantar ke hospital lah. So ramai orang tak tahu sebenarnya BCG ni adalah untuk tuberkulosis. Okay, so BCG ni perlu kita kalau boleh nak 100% orang ambil vaksin BCG. Tapi sedihnya kita makin lama makin ramai anti-vaxxers. So memang baby tu kita tak boleh nak cucuk langsung lah. So kenapa kita perlu komuniti kita semua dicucuk BCG ialah kita nak menghasilkan immunity berkelompok. So bila dalam komuniti tu ada immunity berkelompok, so kalau ada satu penyakit-penyakit seperti tuberkulosis, dia tidak mudah merebak sebab badan tu ada antibody dah lah untuk melawan. Tapi orang kena tahu
Mungkin ibu bapa akan tanya, kenapa anak saya dapat tuberculosis? Doktor, anak saya dah dapat dah BCG. Okay, so sebenarnya BCG ni ialah untuk mengelakkan anak kita dapat tuberculosis yang teruk. Kita panggil biliary TB lah. Dia boleh TB yang merebat seluruh badan. Tapi dia tidak semestinya 100% menghalang anak daripada dijangkiti tuberculosis lah. Okay, so saya nak tekan kat sini, tolonglah ambil vaksin. Okay, dan selain daripada itu, elakkan perdedahan kepada pesakit TB lah. So kalau kita tahu saudara kita macam atuk baby tu dah tahu ada batuk kering, nak pula datang melawat. Janganlah, ini macam cari pasal. Betul. Nak datang sihat datang. Saya cucu. Betul. So, saya cucu kenalah elakkan. Melainkan kalau dia punya penyakit TB tu kita katakan dah tak ada fasa menjangkiti orang lain, bolehlah melawat. Baru boleh datang melawat. So, kena tahu tuberculosis bahaya. So kanak-kanak kalau boleh kita elakkanlah daripada pesakit yang memang kita tahu ada batuk kering tuberculosis ni. Lepas tu lagi satu, tuberculosis dia adalah satu kuman yang tak suka tempat yang udaraan bagus, terang, panas, kerana pencahayaan cantik semua. Tempat yang macam tu dia tak suka, dia tak membiak. Dia suka tempat yang gelap, udaraan yang tak bagus, dia akan membiak. Dia akan lebih banyak kuman TB ni duduk dekat kawasan-kawasan yang macam tu lah. Yang udaraan tak bagus, sekarang yang kurang bersih. So sebab tu kes TB yang teruk-teruk kita banyak tengok dekat negara yang mundur. Sebab kesihatan, mungkin environment yang tidak bersih, mungkin program imunisasi mereka pun tidak bagus. So kes TB mereka lebih tinggi lah. Dan amalan gaya hidup sihat. So kalau kita bayangkan amalan gaya hidup sihat, pergi jogging semua kan. Tapi dalam kanak-kanak, makanan seimbang lah. Tu je, kita minta makanan seimbang. Sebab kanak-kanak sekarang ni banyak sangat expose dengan fast food, jajan. Benda-benda ni mungkin menaikkan berat badan anak, tapi dia kualiti dia tu tak bagus. Dia tak ada nutrien zat yang kita nak, karbohidrat, protein, lemak yang sihat. Dia lebih kepada gula dan lemak-lemak tidak sihat dan benda-benda makan bahan-bahan proses kan. So dia tak ada khasiat lah. So bila tak ada khasiat, anak pun kebesaran mungkin chubby, gemuk, tapi dia punya sisa ketahanan tak kuat sebab tak ada vitamin dalam makanan mereka. So amalan gaya hidup sihat tu ialah makanan yang berkualiti, back to basic. Basic nasi, ayam, ikan, basic lah. Sayur-sayuran, buah-buahan. So semua back to basic lah untuk amalan gaya hidup sihat. Dan macam Fiza cakap tadi, dapatkan rawatan segera kalau kita suspek ada apa-apa yang tak okey dalam anak. Demam dia dah berpanjangan, kurang aktif, nampak badan susut. Dapatkan rawatan segera. Itu adalah antara pencegahan lah dalam TB. So untuk rawatan ubat untuk tuberculosis, ya memang betul penyakit-penyakit especially tuberculosis memang free of charge, tiada charge langsung. Dan ubat ni adalah sejenis antibiotik lah, antibiotik khas untuk melawan penyakit tuberculosis ni. Dan fasa rawatan, Fiza pun dah cakap tadi, 6 bulan minimum, maksimum 12 bulan. Bergantung kepada berapa teruknya lah tuberculosis itu menjangkiti anak tersebut dan juga dia punya comorbidities. Maksudnya kadang-kadang dia ada penyakit lain tak? Mungkin dia ada sistem ketahanan yang lemah, dilahirkan dengan sistem ketahanan yang lemah, ataupun dia ada penyakit seperti HIV dalam kanak-kanak. So dalam kes-kes macam ni mungkin dia perlu ambil anti-TB lama lah, up to 1 year. Okay? Dan dia ada 2 fasa lah, fasa intensif dan fasa lanjutan. So fasa intensif ni boleh jadi selalunya 3 bulan kan Fiza? Betul. Tapi kadang-kadang pakar penyakit berjangkit ke ataupun pihak FMS sendiri akan extend kalau dia rasa rawatan tidak mencukupi lah fasa intensif tu. Saya rasa dah panjang dah saya cerita tu. Panjang lebar. Kita nak tambah lagi sikit. Sebab berkenaan yang tadi untuk TB, rawatan TB. So kita pada konteks pula lah. So kiranya kepada ibu bapa yang kalau ada anak-anak yang dijangkiti TB, ibu bapa ni pun perlu disaring lah seperti yang kata Dr. Amy tadi. Oh bukan anak aja, ibu bapa pun kena saring sekali. Bila anak kena TB, ibu bapa dan juga adik-beradik dia yang lain, ke ahli keluarga yang terdekat tinggal serumah dengan kanak-kanak yang ada TB ni perlu disaring untuk
TB lah. Okay, biasanya kita akan buat test, mentuk test, buat saringan chest x-ray untuk tengok ada kuman TB ke, ada tanda-tanda TB. Katakan kalau dia ada tanda-tanda daripada x-ray dia ke ataupun daripada test mentuk test ni positif, so kita, dan dia tiada simptom lah. So kita kata, kita label dia sebagai TB latent lah kan tadi. So TB latent ni pun kena dirawat. So kita akan mulakan juga rawatan TB. Sama juga seperti orang yang dijangkiti TB lah. So aim untuk rawatan TB latent ni adalah untuk mengelakkan daripada dia sendiri menjadi aktif TB satu, dan juga untuk mengelakkan once kalau dia tak ambil tu dia jadi aktif TB, so dia boleh merebakkan ke orang lain. So jadinya dia pun kena cegah diri dia jugalah daripada dapat TB aktif ni. So rawatan untuk kalau TB latent ni lebih kurang 6 bulan. Minimum dia lah. Dia ada jugalah itu 6 bulan untuk maksimum. Kalau yang untuk kita kata guideline yang terbaru ni ada 3 bulan sahaja, tapi dia ada 2 jenis ubat lah, antibiotik yang kena makan. Kalau yang 6 bulan kurang tu sikit ya? Kurang sikit lah, tapi dia ada 2 jenis ubat. Kalau untuk yang 6 bulan tu satu jenis ubat sahaja. Okey, baik, terima kasih. Jelas sekali ya, kita mendengar dengan penuh padat sekali kita punya topik pada hari ini, dan tibalah kita di pusingan yang terakhir ya. Saya rasa kita recap mungkin Dr. Amy dulu penutup untuk rumuskan tajuk kita pada hari ini. Okey, so saya nak rumuskan. So TB dalam kanak-kanak jangan ambil ringan. Ketahuilah bahawa TB dalam kanak-kanak itu wujud, dan jika dijangkiti boleh memudaratkan, boleh meragut nyawa. Dan saya sarankan kepada ibu bapa, sebab tak semua ada medical background kan. So saya sarankan ibu bapa tolonglah bawa anak pergi ke klinik kesihatan untuk temujanji berkala. Selepas habis vaksin 18 bulan tu, tolonglah datang bawa, sebab dari situ mungkin kita dapat pick up kalau anak ada masalah yang kita tidak ketahui macam TB. Sebab macam kita cakap awal tadi, antara simptom ni adalah berat badan naik tidak bagus. So kita suspect TB. So dari situ boleh detect. So kita tak nak terlambat. Kalau terlambat boleh meragut nyawa. Okey, Dr. Fiza. So saya cuma nak cakap yang TB ni actually boleh mengancam nyawa anak-anak lah. Kalau kita tak kesan awal, tak bagi dia rawatan dengan awal, dan juga ibu bapa tidak memastikan anak-anak mendapat rawatan secara berkala lah. So kalau dapat kesan awal ni, kalau at least kita boleh mengelakkan kematian lah. Kalau boleh kita nak elakkan kematian sebenarnya. Sebabnya saya sedih, mesti ibu bapa akan sedih kalau anak kita dah jaga daripada kecil, tiba-tiba terus tak sihat, and then meninggal, dan tahu ada disebabkan oleh kuman TB. So kuman TB ni kita kata boleh dicegah lah. So ibu bapa kenalah datang untuk rawatan seperti yang Dr. Min cakap. Kalau boleh cara pencegahan tu adalah melalui vaksinasi itulah. Salah satu caranya adalah untuk vaksin BCG. So ibu bapa kalau boleh kenalah dapatkan vaksin lah. And then marilah kita bersama-sama memainkan peranan dalam memerangi TB ni lah. Sebenarnya TB ni boleh dicegah. Tapi kita semua kena sama-sama lah. Bukan sekadar daripada pihak kesihatan. Tapi juga kepada masyarakat jugalah. Kena ambil tahulah apa itu penyakit TB. Cara-cara nak kesan TB dan juga rawatan. Itu sahajalah. Terima kasih Dr. Amy, Dr. Fiza. Jadi kita dah tahu sekarang tuberkulosis tu rupanya penyakit batuk kering. Dalam masyarakat selalu apa ni tuberkulosis? Rupanya batuk kering. Dan ibu bapa semua perlu tingkatkan pengetahuan dan kesedaran untuk mengetahui apakah dia kenapa bahaya dan perlu kita ambil berat mengenai penyakit tuberkulosis di kalangan kanak-kanak ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Amy, Dr. Fiza dan juga kepada semua penonton-penonton di luar sana yang meluangkan masa bersama-sama kita untuk menonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa di sebelah kanan saya ini ada QR code, jadi cepat-cepat
scan QR code sekarang untuk scan kedatangan ECJ dan juga kuis, dan saya percaya Wellness Hub ada menyediakan hadiah menarik. ECJ, okey, ECJ ya. Baik, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri podcast kita pada hari ini, izinkan saya serangkap pantun ya, memberi sikit serangkap pantun, boleh? Kalau orang Batu Pahat, orang Johor ni dia tak sah tak bagi pantun. Okey. Ibu bapa berwaspada penyakit TB ini. Ulang balik. Ibu bapa berwaspada penyakit TB ini. Kesannya berbahaya dan sangat ditakuti. Kesihatan anak-anak tidak boleh dijual beli kerana mereka merupakan permata hati. Baik, salam Ramadan. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri untuk semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Ini adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini. Okay, bye.
X-break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam? Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat X-break kejap. Oh, okey. Naikkan tangan. Kaki. Oh, kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri. Bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam? X-break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaik lah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semasa, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Iqra itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi. 6,000 jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka.
Selepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekakan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Facilities yang disediakan adalah baik dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub. Dapatkan perkhidmatan secara percuma.